Baru jadi. Baru jadi. Oh, woi, baru jadi. Sebuah video berdurasi 1 minit 17 saat tular di media sosial hari ini memaparkan kejadian disyaki melibatkan tembakan di kawasan Klang. Dalam rakaman tersebut, kelihatan sebuah kereta berwarna putih dipercayai membawa suspek cuba melarikan diri dari lokasi kejadian. Beberapa orang awam turut dilihat berusaha menghalang kenderaan itu daripada meninggalkan tempat tersebut. Selain itu, seorang individu dilihat berada dalam keadaan duduk di lokasi kejadian dipercayai mangsa insiden berkenaan. Terdapat juga laporan mengatakan orang awam menemui objek menyerupai kelongsong peluru berhampiran kawasan itu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ketika dihubungi memaklumkan bahawa kenyataan rasmi berhubung kejadian tersebut akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Beliau turut menegaskan bahawa siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti motif serta individu yang terlibat. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat sebarang spekulasi sehingga maklumat rasmi dikeluarkan pihak polis. Baru jadi. Oh, woi, baru jadi. Bang. Oke, Bang. Oke, Bang. Bang, oke, Bang. Tolong, sorry, Bang. Aduh, kaki kering aja, Bang. Ini, Bang.